خير بنواصينا واجعل الإسلام منتهى رجائنا بفضلك يا رب العالمين وافتح علينا فتوح العارفين بحكمتك وانشر علينا رحمتك من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى wa adaman naf'a bi ulumihi fid darain. Maka menyebut musannif radhiyallahu anhu, itu tak? Muka 34, muka surat 34. Dah. Maka menyebut musannif radhiyallahu anhu perhimpunan sekalian akidah yang tersebut itu. Lah situlah, bawah lagi sikit bajam yang tu. Ke bawah lagi. Dan wajib mana pula? Bawah sekali. Baca dah tunya sikit tu. Nah. Syahadat wajib atas situ. Dan wajib pula memeliharakan tasydid lam. Baca cara kalimah la ilaha illallah. Syahadat wajib atas orang yang mengucap kalimah musyarrafah. Wajib atas orang yang nak mengucap la ilaha illallah. Tu. Bila mengucap wajib dia buat perkara ni. Wajib syarak lah tu. Kalau tak buat begitu berdosa. Wajib atas orang yang mengucap kalimah musyarrafah, mengucap la ilaha illallah itu memelihara akan makhraj huruf. Kena ngaji tajwid lah, kena reti tu. La. Balah mana sebut huruf la? La itu kau. Makhraj dia ada mana? Wajib memelihara akan makhraj huruf hamzah la ilah. Mana makhraj dia? Huruf apa hamzah? Huruf halak. Ha, huruf halak. Makhraj dia duduk mana? Lam, makhraj dia duduk mana? Ada. Wajib berlaku melihara. Tasydid la ada. Istimewa pula lebih-lebih lagi dalam makhraj hamzah i. Hamzah i ilaha dan hamzah illa. Istimewa nak kena melihara benar. Kerana banyak orang yang awam, orang ramai-ramai tak peduli, tak ambil berat, tak peka dengan makhraj bagi huruf di dalam bahasa Arab, utama sekali kalimah musyarrafah la ilaha illallah ni. Hadis Nabi pun Nabi sebut, dalam Quran pun ada sebut, fa'lam annahu la ilaha illallah. Gitu? Wajib melihara. Tengok dia peringat tuju hamzah ilaha dengan hamzah illa. Hamzah ni kita tahu dah huruf halak dia. A I U huruf halak dalam telkom, dalam haskom. Ha seperti juga. Kerana banyak orang yang awam itu mengucapkan dia akan kalimah musyarrafah pada hamzah tak ni. Mengucapkan dia akan kalimah musyarrafah pada huruf hamzah tu dengan dia la ilaha illallah. La ilaha tu ya tu. Ada ke tak? Biasa dengar tak?
Jangan faham lah. Kalau biasa dengar kau ya kata biasa dengar, tapi amat tak pandai nak tegur. Jangan tuduh diri sendiri lah. Biasa dengar kedok gitu ya. Nah. La ilaha illallah. Itu kena. Lepas tu dia nak baca nak boleh banyak ni cepat. La ilaha illallah. La ilaha. Tak ada apa-apa. Berdosa kerana wajib melera makrak. Tak melera makrak awak berdosa. Bukan jimat berdosa. Tak ada orang lain. Allah Subhanahu wa taala syar'u wajib syar'u. Memang tak ada sahaja apa. Tapi dengar boleh royak. Waktu serengai mah kita tak ada pasal. Buat kita apa? Nah. Kena jaga. Tengok dia jaga siap-siap. Datuk ni dia orang kampung, orang Melayu kita juga. Susah ni. Kata bucak bunyi ya, dia bukan orang Melayu saja tu. Kalau tak beringat orang apa, dia tu baik gitu lah, Arab ke, Melayu ke, Cina ke. Nah, kalau tak jaga dia pergi turut mulut, berasa nak kata, ni pergi kata riti itu. Nah, la ilaha illallah. Atau berzikir kena. La ilaha illallah. Lagu dia sedap kengit. Budak ini tidur. Kau budak ini tidur, kau buat lagi. Na'udzubillahi min zalik. Berdosa. Sekat tadi pahala tak berdosa. Atau dengan hak la ilaha illallah. Pak lagu ni lagi. La ilaha illallah. Hanya buat apa? Bukan Melayu. Dan bukan main-main. Bukan buat berlagu gitu. Biasa dengar dah. Amal biasa dengar memang semua ni. Tapi nak lari tak boleh. Dia mau 50 orang dia buat itu. Senyak kita. Tapi bodoh juga kita pun. Tempat orang ramai tak ni nak koyak penakau. Ni yang murid tu juga kita pun. Amal tahu dah buat mak ni tak kena baca. Tapi 50 orang buat dia amal tak sorang. Malu tak mak kadang-kadang. Okey, ni sungai mari aku tak agak nak lawan. Penakut bagi temu kita. Nah, kelik saja itu, pakai makan nasi kelik. Tu. Nah, kalau itu kita pergi dengan lagu ni. Tak mengaji tak tahu. Tak ada orang beringat, tak ingat. Nah. Biasa dengar sungguh tu. Mula-mula molek. La ilaha illallah. Lepas tu dia nak naik tangga nak cepat. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Lepas tu ada kau puji-puji pula. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Gapo ngatik begitu. Bukan tahlil mengatik. Hilang ngatuk. Ngajar keseng gasar biasanya kalau ngajar walasah marah dah orang. Cuma tak ada asuh orang kampung. Biar betul asuh hidup bah guni lah pagi tak apa. Beringat dah boleh. Atau berserupa dengan salah suatu daripada keduanya. Tu. Aduh dah. Nah. Maka iaitu sangat khata, yakni sangat salah. Sangat salah di dalam makhrajnya. Nah, dalam makhraj bagi huruf. Satu wajib saling. Dan wajib pula memelihara akan tasdid lam illa. Huruf istisna orang panggil. Huruf kecuali. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Tak ada pula. 4-15 hutang pun barang nak bawa. Benar raga. Seguni boleh. Akik sebelah sangil. Berat tak pakai kerja nak buat apa? Dan wajib pula memelihara akan tasdid lam dalam illallah. Illa
tasdid la. Lallah tasdid la tu pula. Dua tasdid situ. Wajib melera. Wajib. Apa makna wajib? Melanggar berdosa. Buat boleh pahala besar. Ma yusabu ala fi'lih tu wajib. Wa yu'aqabu ala tarkih. Perkara yang dijanji oleh syarak dengan beri pahala jika kita buat tu, dan janji dengan seksa azab ala tarkihi, di atas kita tinggal buat tak kena. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, bila tak melera kita orang tua duduk dalam rumah tangga, hajar anak cucu pun tak kena, habis selera sama-sama. Nah, selera habis dalam demo tu kakak balan pakak demo ni pula selera dah lah selera sama nak buat gapo lah tu. Bab menerima beki ni janganlah hasilat pada silat lah akak lagi akak datang buat molek. Orang kata 70,000 merdeka daripada api neraka. Zikir tahlil. Nah, maka nak bila boleh 7,000 hak mana? 7,000 tak kena, tak ada setiap bau. Kalau 70,000 tu tak kena, tak ada sebiji pun yang diguna. Nah, jadi budak main duit dah kayu lah, dia beli buat dia. Jangan buat itulah, beki. Amal suruh ni bukan nak mengejek. Lillahi ta'ala. Nyanyo. Kesian diri kita sendiri. Pakaklah tarik hak ni duduk tak payah bawa kerup bawa. Tak beringat. Kalau hak duk bawa tu tak beringat. Driver tak beringat, macam tu pagi habis hak nu pun. Dah habis semua. Nah. Dia. Satu dah. Dan wajib pula memelihara akan tasdid lam di dalam illallah. Dengan memelihara melihara tasdid la tu berserta dengan memelihara akan matnyu dalam kalimah yang musyarrafah itu. Mat panjang la ilaha boleh panjang siapa ni harakat kerana alif pada la tu jumpa hamzah depan. Ilaha la ilah ilah satu alif je tu mat tabi'i tu harakat aja. Ha tak ada mat harakatun tabi'iyatun. Harakat tabi'i dia tak ada mat, tak ada apa, tak ada pada panjang. La ilaha illallah. Tu dia. Ha saja itu. Illa apa juga? Illallah. Bagi bawah tu tak kena illa, tak orang bagi tu. Dia bukan gunnah tu. Tasdid lain tak ada gunnah. Dan tak ada sebab bagi nak panjang illa. Bila kata wajib melihara kalimah musyarrafah, nah, semua tasdid itu makhraj tu bila-bila masa apa kamu buat dengan kalimah musyarrafah, kalau bang tarik tambah heret lebih pada makhraj dan kadar yang ditutup oleh, yang dibenar oleh syarak, nah, tak ada wajib jawab bel lagu tu. Tak kena. Kalau khotak banyak, dosa dia. Dosa takut nak raya sungguh. Nah. Dan jangan kita tiru irama-irama yang dibawa oleh orang yang tidak mempedulikan akan makhraj huruf di dalam kalimah musyarrafah pada ketika melaksanakan dengan kata tu. Sedap lah tu ni, sedap orang panggil. Oh, yang musim kok tu, musim kok tu macam-macam pak. Deh, jangan main ni. Nah, jangan main kan no. Ibadat yang amat besar pahala
perkataan yang amat mulia, amat besar kelebihan, menjaminkan setiap orang daripada neraka berkecing. Maka syarat suruh perak tu ya. Wajib-wajib ni bukan suruh kita kata ni, goyah hukum je. Syarat tu mana dalil? Warattilil Qur'ana tartila. Baca Quran betul molek ngikut makhraj huruf. Ai jawidil Qur'ana tajwidan molek. Tajwid itu apa? Ta'u kulli harfin haqqahu wa mustahaqqahu. Tu makna tajwid. Tajwid ni bui hak huruf akan hak dia, mustahak dia. Di dalam susunan belaga huruf ni nak bunyi guano. Wajib Pe'amar ratil baca oleh mung. Tu dia, bukan main-main. Bukan nak mempayahkan orang awam, nak suruh hajar orang awam biar pandai. Bukan nak payah. Dia mengguna perkataan tak kena. Orang goyak ni betul dia kata dia buat payah. Kalau anak murid dia mau sekolah sampai 4 tengah tu. Tu cikgu ngajawab, Isa ikut si. Bodoh habis manusia. Tak ada cikgu wi kalau menghisap tak kena nak pergi mereka, tak ada. Cikgu sekolah mana ada? Deraka kepada menteri pelajaran. Takut raja lah dah. Ngaruk. Duniawi. Ini akhirat ni. Pas dia kata kita nak buat payah kau orang bukan. Nak suruh betul. Hak Tuhan suruh. Tahu dah lidah Melayu, dia mama lidah Melayu. Biar dia kata lidah haraknya kita. Lidah siapa-siapa dia pun Tuhan suruh rattilil Quran kepada seluruh hamba Allah. Melayu ke Arab ke apa tak kira. Kita seluruh manusia. Nah tu dah. Dan wajib pula memelihara akan tasdid lam di dalam illallah, musyaddadah tu. Jangan kata la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ada juga dengar, biasa dengar di telinga. Nah. Ni ketika ngaji ni habis apa surah ni? Sedih sungguh. Bukan sedih nak kena. Tak sebek ki kalau kita tahu dah. Hak dak baca gitu bukan dia tak pandai tu. Hak tak pandai kita tak kata nak pandai, hak pandai dah jadi juga. Tak pandai kan dia orang depan orang dia bawa ni banyak. Mula-mula la ilaha illallah boleh 10. La ilaha illallah. Patu nak cepat lagi pula. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Besok dengar ke tak tahu lagu tu? Oh nah. Bukan kata Corolla buruk kita tahu lah. Buat molek lah. Jadi mula saat ni molek. Tapi kata demo pandai tu depan orang. Demo pandai. Tapi demo nak banyak. La ilaha illallah. Lepas tu sekali lagi terik lagi tu. Ya buah dia 5 dekat. Selalu. Yang kata ikut berasa. Nah. Tapi 5 besar berapa? Nak boleh ke apa? Hak 10 saat ni ya kalau boleh mereka pun. Nah. Lepas tu 0 by 0 pihak lain. Kalau 0 saja apa? Hala 0 by 0 kau saya hitung lah gitu tak ada tempat melepas lah. Piye suruh orang goyak molek. La ilaha illallah ni. Nah, kalimah yang sikit hurufnya. Berat dimengin neraca di akhirat nanti. Kepada siapa? Si yang mengucap. Bukan dia goyak lebih huruf sore dia tu. Siapa praktik baca huruf ni dengan betul dan amalan seperti hak ni dapat, orang ni dapat. Itu dia. Dengarkan nak zikir macam tu. Orang ni kata bid'ah dhalalah, orang ni kata bid'ah dhalalah. Dia gibek kira kata tu, geger pula dak. Kata tak boleh zikir haram pula dak. Bukan tu ya timur bala kerana tak kena, dia timur bala dak. Buat tak kena.
Ni amal ramuk seorang apa batai tak kena. Dia ni dia tahu tak kena. Zikir berapa bid'ah dolalah. Bawa aja. Ha. Jadi demo duk zikir kita kata bahau juga Allah. Ustaz ni gitu gini. Hak tak betul lah. Nah. Ha tu. Supaya selawat kau duk bahau. Bid'ah dolalah. Siapa juga kata selawat? Molek ke tak dia selawat? Nak ramai je, nak geger. Baca tak betul. Sungguh. Tak betul sungguh. Dia ramai-ramai. Sallallahu ala Muhammad. Nah, tak ni kak. Sallallahu alaihi Muhammad. Khotak tu tak ada berdosa sangat. Tapi orang bagi tak kena bahasa dah. Dia kata alai, tak alai. Hak lagi pula sallallahu alaihi wasallam. Salah tak? Dia bahasa, tak bahasa. Walaupun makna tak berubah. Ada jadi bukan dia kecek gitu. Tak betul. Nah. Lepas tu cukup syair. Maknanya baris orang kena dah. Orang duk beringat sok modah tapi dia buat tu perasa Maksud capur sikit selawat ada tak kena sungguh. Lepas tu bila dia panjang lagi sallallahu ala Muhammad sallallahu nyurak secapur ada sallallahu gitu. Ambil mana huruf tu? Hamba kata mau bisa dengar. Tapi nak kaya tak boleh lah adik beratus orang ada bersorang kita kenal itu tak ada tak tikau. Geger lah. Buat molek lah. Baca ni amalan yang paling ringan sekali. Nah, tu je betul saja. Boleh pahala besar selalu dah. 1 patah 10 bajikan. Dan wa yudha'ahu liman yasha. Ganda banyak lebih pada tu lagi. Nah, siapa? Boleh 100 pada. Tapi molek. Nah. Dia. Dan jangan engkau mengucapkan dan jangan engkau memanjangkan di dalam ilaha. Dalam kitab ni sebut nyata tadi. Panjang lebih pada harakat tabi'i. Itu amar tabi'i. Dikana memanjangkan yakni memanjangkan lebih daripada harakat tabi'i. Harakat tabi'i huruf tu. Karena dia tak ada tanda panjang. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Jangan la ilaha illallah. Duk panjang. Duk panjang buat apa? Jangan engkau memanjangkan. Satu alif pun tak sing. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Aduh, kaedah dia. Nah. Jangan engkau memanjangkan dalam ilaha sekadar satu alif, tak alif juga. Jangan panjang sekadar satu alif, tak alif. Illallah betul sedah. Saja ya. Harakat tabi'i. La ilaha illallah. Tu dia. Tu satu alif. Tak alif. Jangan. Istimewa jikalau lebih daripada demikian itu daripada satu. Maka iaitu sangat khata, sangat salah. Jangan beralasan ada Datuk Sebelah Besar baca itu tak salah saya. Ngikut kaedah. Datuk Sebelah Besar yang putih baca gitu, kita tengok dia. Pakai tak ada. Tu kaedah dia. Kaedah tajwid. Karena tajwid tu apa? Amat rakyat tak ada dia. Ulama mana pun. Tak ada tajwidnya. Tajwid baca ni orang panggil wa kulli harfin haqqahu wa mustahaqqahu. Minal makharij wal bududi wal mududi. Wat tasib nak belakanglah. Tu, buih hak dia. Kalau pada dia iyyaka na'budu tu sajdai dah. Ni iyyaka na'budu. Orang mufarakah nak marah orang sombong tak ikut kita.
Bila bunyi dia meh, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sedap hujung tu. Tapi mula tak ni? Jatuh parit. Aku nak urut mengano. Hidup benar lah parit tak ambil kita. Iya sikit ya. Silap tak kena gustai selalu. Jangan duk gigi tu pula bunuh. Masuk capur sikit Fatihah sikit-sikit. Karena iya ni ramah. Kadang-kadang dia tak seberat. Dinas apa? Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu. Nyewak slow situ. Pandai dia tu pandai. Kata iya bukan tak ana. Tapi tiap masa praktikal semaya tu dia baca tu tak kena. Tak boleh turut lah dia. Bukan turut tak pandai, turut tak kena. Bukan tak boleh turut tak pandai tu dia pandai. Aku tak turut tak pandai. Tapi baca tak kena aku tak turut. Kata apa sebut lah. Tu dia. Maliki yaumiddin. Kalau panggil periksa Syafawi baca 100%. Right itu berlaku. Tapi pihak kata Maliki yaumiddin. Kena tak? Ada. Nak ingat ada. Itu makna kata kena khusyuk pada bacaan, teliti muduk baca tu biar kena semu. Sangat khotak. Dan wajib pula menyatakan makhraj ha ilaha. Jangan ilaha. Arti nyata cerak makhraj ha tu. Bunyi ha sungguh. Dalam ilaha. Ilaha ha tak cerak. La ilaha illallah. Tu tak cerak lagu tu. Bunyi payah lah mak hawa tekan kita. Tak ada payah kata betul tu. La ilaha illallah. Payah ke apa tu praktik dia? Ni dah surah. Nak kena. Baca mudah ya. Dan jangan di apa dia? Dan jangan dibenuhkan dengan kaf. Lagu mana? Bunyi sepakat. La ilaha illallah. Semua ni mau serengah belakang ni. Jadi kumpul lepok ni nak sedap dia irama. La ilaha illallah. Ramanya tak sejai dia lagu tu. Biasa dengar. Biasa dekat. Tapi kata kita budak tak antai tu. Klik royak ke dua. Kuasa pun masuk. Nah. Tengok tu. Lah ni kita tak ada gigi mana. Weh duduk rumah. Tak dengar nak royak tak boleh. Biasa dengar belakang. Kalau dia sebut lah ni Datuk ni biasa dengar. Kita biasa dengar. Tapi ada amal dia biasa tak kena ni puak ajaran sesat ada dia bawa. Dia suruh cara dia. Hak ni hak ahli sunnah, hak sahih. Ada yang jasa. Acak gitu kata gini. Semua tu sesat. Sesat daripada makhraj huruf yang sebenar yang dikana oleh syarak. Dibanuhkan. Ya, siapa tu? La ilaha illa bunyi menyekah sikit. Boleh hak sangat ada. La ilaha illallah. La ilaha. Harai awak itu. Hidup bawa bekah mana matinya. Ha illallah juga hak illallah. Nak goyak so dah. Orang ni dia naik Mekah lama. Dia pandai belakang dah, tapi dia kerja. Orang mari kampung dia ni naik Mekah. Dia nak baca Fatihah. Dia tak boleh. Terbakar betul. Tapi baca tahiyat dulu kita. Ada Mekah lama. Saya dia kampung orang kampung dia.
Tahiyat saja tu 2 minggu baru betul. Saya ada betul lah, pujuk lah. Teriak dia. Siapa baca tahiyat tak kena Fatihah, banyak tak kena dah. Bukan tak ingat, tapi biasa ni dia lebih ikut dia tu lah. Tu la ilaha illallah selama mati dah kata. Orang hak kata pergi banyak orang itu dia. Lepas tu masyhur dia kata apa? Hajar orang molek lah. Nah, banyak itu. Dia pergi. Awal dah main. Morning ngaji banyak baca Fatihah. Aku nak dengar. Kita tahu dah kalau pelajar pandai-pandai jadi dia test dulu. Baca. Nah. Lepas tu dia beringat. Dia kata tak apa dah. Tapi muka beringat, kena beringat sama situ. Tu. Maka inilah mana? Sila dalam ilaha tadi gitu capu bunyi kah sikit belakang tu. Banyak orang yang awam salahnya. Bila orang banyak salah kita patut beringatlah. Royak dia muka royak nak marah. Nyanyo sama kita punah tak ada pasal-pasal. Kadang-kadang harap nak pahala la ilaha illallah. Nak hadiah kepada tok nenek kita buat, tapi kita buat salah boleh ke tak boleh. A'udzu billahi minha. Datuk ni minta berlindung dengan Allah daripada salah. Nanti. So lagi hak mana beringat lagi lagi ya. Bila kita berzikir tak usah tunjuk muka masai lah. Ni kalau berzikir mata sengit, mulut jueh, hidung belok, buat jadi hudung masai muka. Buat gitu. Kalau hamba minta demo, ada ke? Muka kerut tu. Kena tak demo tengok. Atau kita begitu, muka masai. Mana baik minta 12 sen kau nak bayar tu. Senyum sikit. Atau kita pergi dia mengas senyum. Berat kan. Waktu berzikir apa tu? Jangan duk masal lah. La ilah. Kita huduf secara mana balik cara tu sudah. Jangan duk lo'anya. Tak sakit lah. Bila keruk tubuh, keruk muka, tempat kata ni jadi telajak pula. Jadi seimbang belakang. La ilaha illallah. Hamba rupa sekarang ni. Tak usah ubah jadi hudus sangat. Tak usah sengih dapat lajak comel. Tak comel dah tu. Tak kata. Nah. Pada muka kita lagu ni. Muka saya ni dah. La ilaha illallah. La ilaha. Jangan la ilaha illallah. Kacau jadi heruk mulut pula. Metong hidung macam-macam jadi. Macam medok sedekah. Hak kelakuan ira apa malam muka ni orang tak nak suruh mana. Tapi apa pasal nak suruh? Pasal jadi lagu tu. Bila dia berzikir sungguh dia kacau hangau siapa? Buat hidung jadi belok lah, mulut jadi jueh, mata pejau. Jadi nampak tak jomel rupa tuan. Tuan boleh kira juga. Maknanya muka lagu tu comel dah lah kepanggilnya gitu lah. Jangan tak usah bila lajak lah. Bila lajak muka kadang-kadang Pak Makrak ni nak lajak juga dia turun. Ada di tempat lain. Nah, kita menzahirkan di dalam ibadat sama ada zikir atau buat teh dengan mazahir timu dengan baik buat dengan comel dengan akhlak mulia. Itu satu adab kita berzikir dengan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kata innallaha la yanzuru ila suwarikum. Tuhan tak ada tilik pada rupa. Maknanya bukan wajib boh solat yang orang tak gitu dak. Qadar rupa mustaqim tu sangat tu lah tu dia. Dia. Jangan dia buat. Buat lajuk. Perok mulut lah macam-macam buat. Jangan. Tu gitu betul. Di sederhana.
Nak penjam mata tu halah, tak ada apa tu. 70,000 hak jomening lah awak merdeka tu pada neraka. Kalau 70,000 kata tak kena semua, tak ada pasal. Nui boleh bangat 70,000. Nah, 3 hari 70,000. Goreng ikut dek. Nah, tak tahu nak kata lah tu. Wallahu a'lam lah tu. Jaga molek lah. Kita bakal berzikir biar betul. Jadi ahli la ilaha illallah sungguh. Soal. Ini satu pertanyaan untuk nak mendapatkan keterangan lanjut dan pedah sama dah. Adakah lebih afdal memanjangkan mat la ilaha. Nah, la mula-mula tu lah. Nah. Atau dipendekkannya. Pendek koda satu alih lah. Mak tabi'i. Nah, la ilaha kata-kata. Tak ada panjang tu tak. Dia boleh la ilaha kerana jumpa hamzah. Dia boleh panjang. Mana lebih dua tu? Jawabnya, jikalau orang baru masuk Islam, baru masuk agama Islam, maka diqasarkan. Kalau orang nak masuk Islam tu hajar la ilaha illallah, jangan panjang. La ilaha illallah selalu. Jangan panjang. Dan dimatkan dengan sekadanya atas jikalau ia orang yang telah iman. Kita orang beriman tu mak sekadar la ilaha illallah. Ada pun bahasa kita la ilaha illallah selalu dah. Jangan panjang dia nak masuk Islam. Dan adapun ismul jalalah Allahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, Allahu ismul jalalah. Nah, dapat Allah tu. Jikalau tiada diwakafkan, maka di'irabkan dengan rafu'. Kalau kita tak ada wakaf, la ilaha illallah la, baca kita. Mana i'rab dengan rafu'nya baca bagi kita PH. Kita nak beri, kita nafas panjang. Nah, 10 boleh baru nyawa sekali. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Hamba tak lagi lah ni, sekat dua. Tak ada apa. Dulu boleh? Boleh? Dulu pun 20 tahun pada lah. Sekat betul uji tak lagi dah. Nah. Benar. Atas kaum ulama yang rajih, dan jangan patah atas kaum yang marjuh. Nah, nak kata la ilaha illallah, la ilaha, jangan dilarang oleh ulama nang. Nah, tadi. Dan dalam itu banyaklah ikhtilaf jumhur ulama ahli nahwi yang telah tersebut di dalam bibar apa kita yang mufawwalat pada masalah la ilaha illallah. Tapahud. Baris dia tu. Maka engkau tutuplah di dalam kitab salah masalah nak baris kha tu. Wallahu alam. Habis kat tu. Jadilah tak ada dah. Benar. Adapun kelimah yang musyarrafah, tanda molek baca tak lagi dah. Ha baca tu tak ada dah kat tu. Nah. Lagi akan ada ha makna dia ni. Wallahu a'lam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Rabbana amin. Rabbana amin. Rabbana